Bagaimana dengan dokumen-dokumen ini? Hampir siap, Cik Kadir. Bagus. Saya tahu awak memang kerja baik. Terima kasih, Cik. Okey. Cik Kadir. Noah? Ya. Awak dah habis ke teliti semua dokumen ni? Tinggal ni sikit saja. Cik Kadir, bos nak jumpa. Baiklah. Gerak. Dia tegur tu untuk kebaikan kau. Yalah bang, tapi cara itu seolah-olah macam dia tak suka saya je. Action lah tu. Dah ingat dia tu. Apa hal? Tak ada lah pasti. Kadir tu. Action sangat lah dia. Kau kena berhati-hati dengan kontrak syarikat pembangunan mereka. Aku tak nak orang lain tahu. Relax lah bos. Saya boleh bereskan semua. Cik Karim, Ya. Bos panggil. Ya, saya datang. Apa ada kan? Selamat pagi, Wan. Tak jumpa saya berkenaan dengan kontrak syarikat pembangunan Amerika. Saya ingin awak serahkan pada Cik Kadir. Kenapa pula, bos? Apakah kerja saya tak betul selama ni? Bukan. Cuma saya fikir Encik Kadir lebih sesuai untuk menguruskan ini. Lagipun tak lama lagi saya akan memulakan kerja berat untuk awak. Jadi masa sekarang ni awak gunakan untuk rehat. Bos, kenapa boleh jadi macam ni, bos? Nampaknya awak tak berapa suka. Tidak, bos. Tidak. Saya kalau gitu awak boleh keluar sekarang. Ya, bos. Ya. Orang tua bangsa tu, kenapa makan sangat kering? Orang tua bangsa tu punya pasal tahu. Korang tahu tak? Bos serahkan kontrak syarikat pembangunan Amerika tu kepada si Kadir tu. Dia dah tak hormat Pakcik lagi. Kalau aku tak hormatkan dia, dah lama aku kerjakan dia tu. Dia pun memang belagak lah Pakcik. Pakcik kalau ada apa-apa hal, Pakcik beritahu saya. Biar saya ajar sikit orang tua ni. Itulah yang Pakcik nak dengar. Aduh, tak sia-sia Pakcik menjaga kau selama ni.